Assalamualaikum. Ada beberapa syarat sesuatu ungkapan atau kalam boleh dikatakan fasih dalam bahasa Arab. Syarat-syarat tersebut ialah salamatuha min umur arba'ah. Ungkapan kita hendaklah selamat daripada 4 perkara. Pertama, salamatuha min tanafuril kalimat, iaitu tidak berlaku gabungan beberapa perkataan yang menyebabkan bunyi tak sedap macam janggal. Kedua, salamatuha min dha'fit ta'lif. Susunan ayat selamat daripada kelemahan penyusunan mengikut kaedah ilmu nahu. Syarat ketiga, salamatuha minat ta'qid. Ayat tidak terlalu rumit sampai susah orang nak faham. Syarat terakhir, salamatuha min tatabu'il idafat wa kathratit tikrar. Ayat tidak terlalu banyak idafah dan pengulangan sampai ayat jadi berat dan tak sedap dengar. Kalau semua ni dijaga, barulah kata-kata kita jadi fasih, jelas, sedap didengar dan mudah difahami.